Weh, ni hantu buat apa ni? Buat apa? Butterfly sikit. Main salji lah. Main salji lah. Timbul tu, weh. Tahu tak kita kat mana sekarang ni, YB? Dekat mana, bahagian mana ni? Saya Tengok pun ni. tak tahu. Sejauh mata memandang. Hujung lagi tu. Ui. Kita kat tengah-tengah Kazakhstan sekarang ni. Sekarang ni saya nak bawa YB, kita nak pergi road trip. Boleh. Tapi kita nak pergi lagi dalam sana. Jauh sana. Dah, jom. Tepat. Tebak ni. Tebak. YB! Are you okay? YB, Ya Allah. besar faham ni? Aduh, dah lah naik kuda. Kenapa? Jatuh pula. Tadi tu. Aduh. Habis dah janggut-janggut. Macam mana? Sakit ke? Sakit sikit. Alah, kan jangan risau dia cakap itu dalam flight. Asia Travel Insurance kan ada. Cover ni. Boleh. Kesihatan semua boleh. Boleh lah ni. Tadi dah guling-guling sakit tu boleh lah cover. Boleh. Serendah RM10 je. Ingat tu. RM10 je. Boy. Jom. Tunggu kita. Sihat pula. Macam sihat pula. Boy. Tidur. Sekejap. Dah dekat buka lah. YB. Kita dah dekat buka ni. YB. Bila pula dia pakai? Mana songkok? Songkok ni songkok Rusia. Hantar apa? Kita nak buka dah ni YB. Nak dekat buka waktu buka dah ni. Belum beli apa lagi lah? Ada yang kita beli hari tu. Daging kuda, bawang, telur semua. Kita masak tu je lah. Jom. Dah lambat ni. Jom kita masak. Kita ada ayam, chicken, telur, okey. and then paling dah. special, daging kuda. Apa sah? Mana api lagi banyak ni? Siapa buka? Budak kru. Minyak masak. Untuk masak. Ni. Kita ada butter. YB. Lupakan hal kuda. Kita ada butter. Okey. Itu je kita ada. Pasal sangat nak masak. Tengok YB buat. Sakat saya ni dulu kan komando tu. Dalam hutan apa benda semua saya boleh masak. Tak ada perencah apa pun. Okey, cukup. Dia kalau ada garam, dia mesti ada sikit manis. Gula? Boleh gula, tapi kalau gula saya dia jadi dia masin manis. Betul? Dia ni kita nak masak ada style-style Kazak. Kazak dia mesti Wangi. Tak apa wangi. Tu dia. Ni dia. Gaul. Gaul. Susah sangat. Dia cara orang bujang makan. Payah dah. Mana dapat biskut tu? Biskut Rusia. Kenapa dah buka? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Biskut ni pun dah dibuka ni. Semua beli. Letak biskut kat ayam. Biskut Rusia. YB. Sebab kita nak What the makan. hell? What the hell is this? You bitch. Shut up you. Ini apa punya menu ni? Saya tak tahu. Mak ayam tu tulis. Oi. Tunggu letak. Tu cara dia. Jangan YB, jangan buat kapla. YB, jangan letak. Apa tu letak kopi? Astagfirullahaladzim, jangan. Ayam aku. Kita dalam keadaan kecemasan. Han semalam minum apa? Susu? Alah, jangan. Susu kuda kan? Lagi hamlau rasa kan? Ini apalah salahnya kita rasa masak kopi. Astagfirullahaladzim. Malam kita dah minum benda yang kita tak patut minum. Aduh. Rasa kuda sikit. Lain macam bau. Rasa kuda sikit. Ada sikit. Rasa kuda sikit. Ada kuda rasa betul. sikit. Wah. Nindia. Chicken wing masak Kazakhstan, Rusia, Malaysia. Fusion. You understand me? Okey, jom. Dah, kita masak. Siap dah. Dah. Nindia. Ayam resepi Kazakhstan, Fusion, Rusia, Fusion, Malaysia.
Mana dapat ni resepi ni, YB? Ni nama dah resipi kecemasan sebab kita memang tak ada apa-apa dekat atas gunung ni. Tu dapat tu. Laju je. Memanglah laju tapi resepi ni tak wujud. Dia tak masuk lagi. Tak masuk lagi? Belum masuk lagi sebab Kazakhstan ni dia baru nak mula diterima dunia. Dia baru lagi. Orang pun Asia pun baru main sini 6 bulan lepas. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Rezeki Allah bagi. Ni rasa ni macam teringat macam kat Podia lah. Ya ke sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Okey. Sekejap. Kau kita nak bohong. Not bad lah. Ha. Oh, apa nak menipu? Ada rasa kopi-kopi. Tak sengaja. Tak sengaja. Tapi tak sengaja. Ni kuda. Boleh makan sedap tak? Kuda campur telur. Cukup rasa lah ayam dia. Macam biasa kalau korang pergi travel, jangan lupa dapatkan roaming man ni guys. Satu device ni boleh connect up to 5 device. So lepas ni korang dah tak payah roaming dekat korang punya telefon. Korang pakai je roaming man punya device ni. Lagi murah dan lagi jimat guys. Line internet plug boleh dapat dekat mana je. Atas gunung ke, ribut salji ke, line sentiasa on. So kalau korang nak murah lagi, korang guna je promo code dekat bawah ni. Alright?